melainkan risiko kita sendiri. ASB, tabung haji ataupun emas. Kita tengok fungsi setiap instrumen kewangan. Okey, yang pertama, apa fungsi tabung haji ataupun ASB? Iaitu untuk simpan duit. Yang kedua, lebih selamat berbanding simpan dekat rumah. Jadi tuan-puan, duit yang kat sini kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek. Seperti duit kecemasan kereta rosak, duit hotel kereta ataupun apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek kurang daripada 2 tahun dan ke bawah. Simpan duit kad ASB ataupun tabung haji tiada risiko dalam jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4% hingga 5% setahun, melainkan risiko kita sendiri. Kita tengok pula emas. Simpanan emas adalah untuk jangka masa panjang melebihi 2 tahun. Yang kedua, nilai emas lebih terjamin dengan apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Yang ketiga, harga emas dalam jangka masa pendek ada turun dan naik. Tetapi, menurut rekod 20 tahun, harga emas meningkat sekitar 10% setiap tahun. Untuk jangka masa panjang, harga emas confirm naik disebabkan faktor inflasi dan kelemahan mata wang. Jadi tuan-puan, mula dulu tabungan emas serendah RM100 dan letak target untuk capai 100 gram emas yang pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang dan untuk melindungi kekayaan yang kita ada. Nak mula menabung emas, tuan-puan boleh follow dulu saya. Lepas tu isikan detail di bag biru di bawah. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.